Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Ihsan Nafif bin Muhammad Azri selaku wartawan TVPSS anda pada hari ini. Masyarakat yang harmoni bukan sekadar impian tetapi tanggungjawab yang perlu dipikul bersama. Nilai seperti tolong-menolong, hormat menghormati dan semangat kerjasama menjadi asas kepada sebuah komuniti yang kukuh. Sebelum kita memulakan liputan hari ini, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di hujung laman. Bersatu hati membina keamanan, masyarakat sejahtera menjadi impian. Marilah kita lihat liputan video tersebut. Macam ni lah masyarakat 2026. Saling membantu antara satu sama lain. Bukan macam masyarakat 2050, iaitu sombong-sombong belaka. Macam ni lah masyarakat tahun 2026 bekerjasama untuk menjaga kebersihan. Macam ni lah kita patut bergaul antara satu sama lain. Bukan main telefon saja. Kemasyarakatan bukan sekadar hidup berjiran, tetapi tentang bagaimana kita saling menghormati, bekerjasama dan sentiasa menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Apabila nilai-nilai murni diamalkan, sebuah komuniti yang harmoni dan sejahtera dapat dibina. Marilah kita bersama-sama memupuk nilai-nilai dan kehidupan seharian kerana masyarakat yang kuat bukan diukur melalui kekayaan semata-mata tetapi melalui kesatuan hati dan semangat saling membantu. Sekian, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Muhammad Ihsan Nafif selaku wartawan TVPSS Badawi melaporkan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.